Assalamualaikum, hai semua. Baru-baru ni kami sekeluarga berkesempatan untuk bercuti ke Medan, Indonesia. Dan bila sebut Medan, tak sah kalau tak melawat Danau Toba dan Beras Tagi. So, inilah diary perjalanan kami. Selepas anak-anak balik dari sekolah, kami bergerak dari Kemaman ke Banting kira-kira 4 jam perjalanan. Kami menginap semalaman di Homestay Uzara Car Park, tempat letak kereta yang siap dengan shuttle terus ke KRI 2. Mudah kan? Flight kami nanti 7 suku pagi, so diorang cadangkan untuk gerak pada jam 4.10 pagi. Akan ambil masa 10 minit je untuk sampai KRI 2. Pagi tu Alhamdulillah mudah nak bangun. Yelah, semangat nak naik kapal terbang ni. Trik berguna yang kita orang buat adalah malam sebelum tidur tu, anak-anak siap mandi dan pakai terus baju jalan untuk esok. Sampai di KRI 2, rasa macam wah awal ni. Relax-relax, ambil troli, cari tempat duduk untuk anak-anak sementara papa dia orang print tiket dan buat self-check-in. Oh ya, trip kali ni disertai oleh anak saudara kami, Mia. Memandangkan Mia masih bawah umur dan travel bersama kami tanpa ibu bapa kandung, kami disarankan untuk dapatkan letter of consent atau surat keizinan dari ibu bapa Mia. Today we're at the shop. Later we're going on a flight. Only if it's okay. Well, I say a little bit bahasa Melayu because I'm a Malaysian. No, I can't. Yes. Think if I can cut it. If they like and subscribe, that means I can cut it. Okay. Oh, I cut it. Everyone like and subscribe. Okay. Okay, and then you have a bite. Have a bite, okay. How do you feel? Okay. Thank you, Daddy. Okay, and then have a bite. Fred uses his hands. He's not good at sports. Okay, it's okay. You okay? Settle semua solat, tengok jam dah 6.30 pagi. Kita orang turun eskalator ni cari jalan menuju ke gate P13. Kat sini ada security check, kena scan beg-beg semua, bersih-bersih beg semua ke tangga dan letak dalam tray. Kita orang nampak dekat board tu status flight kita orang. Panggilan akhir. Apa lagi? Semua berlari. Mia siap berlari dengan tak sempat pakai belt semula. Memang berlari tak pandang kiri kanan dah. Punyalah takut dia tinggal flight. Penat. How do you feel? Flight kali ni istimewa sebab ni flight pertama untuk Ferhat dan Kak Mia. Dan kali kedua sebenarnya untuk Maisha, Iris dan Fayad. Tapi untuk Fayad pun boleh kira macam first time juga sebab dulu masa ke Sabah dia kecil lagi, tak ingat apa pun. So tak sabar nak tengok reaksi masing-masing bila kapal terbang menderu naik.
Belum lagi, tak boleh lagi. I can see everything. Oh ya, oh ya, belakang sini. Oh ya, tengok daripada tepi. Daripada situ, yes, like that. Wow. Oh ya, Faham boleh tengok juga. Wow. Lagi nampak tu. Oh. Whoa. What is that? Is it tornado or something? No, What's that? It's a Where? cloud. it's just a cloud. It's a humongous cloud. I can't Ooh. believe it, but it just looks like a tornado. I can't believe it. If you can believe it, you should say Subhanallah. 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 Cantiknya. Cantiknya kan? Wow, that's a peacock. Look at peacock. Hey, kakak, kakak. Can you see anything on your side? I want to check. Oh yeah, I see this. Huh? What? You see that thing? I can't look down. I'm too scared. Perjalanan dari KLIA 2 ke Kuala Namu Airport ambil masa lebih kurang 1 jam sahaja. Alhamdulillah, cuaca cantik. Kami touchdown jam 7.11 pagi waktu Medan bersamaan 8.11 pagi waktu Malaysia. Dekat kaunter immigration, pegawai ada tanya, berapa hari stay? Akan ke mana? Berapa orang? Kemudian kena pastikan kita dah isi borang online dekat website All Indonesia. Settle ambil luggage, dalam 7.50 pagi baru kita dapat keluar ke ruang depan airport dan jumpa supir kami iaitu Mas Rudi. Trip kali ni kami naik kereta Toyota Innova 66 je muat. Dari airport nak ke Bandar Medan, rupanya jauh juga, ambil masa 40 minit. Betul. Masjid Raya. Ini Masjid Raya. Ya. Masjid. Salah satu ikon Kota Medan. So dekat sini dah Istana Maimun kan? Istana Maimun depan dia. First stop kami di Medan, Masjid Raya. Ada bayaran parking dan juga bayaran sumbangan sedikit dekat tempat yang jaga kasut. Masa kami pergi ni, rupanya ada ceramah sempena Maulid Nabi. So, penuhlah masjid tu. Kami duduk bahagian luar sekejap, lepas tu turun bergambar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Mudah-mudahan Masjid ni dibina oleh Sultan Melayu Delhi pada tahun 1906 iaitu Sultan Ma'mun Al-Rashid. Seterusnya, kami ke Istana Maimun iaitu istana yang juga dibina pada zaman pemerintahan Sultan Ma'mun. Pada zaman dulu, istana ni dengan Masjid Raya tadi berada dalam satu kawasan yang sama je. Tapi di zaman moden ni dah ada jalan raya antara keduanya. Istana ni mempunyai 30 bilik dan masih didiami oleh keturunan Kesultanan Delhi yang masih ada. Terdapat 25 keluarga yang tinggal di sini. Oleh itu, cuma ruang utama istana sahaja yang dibuka untuk tatapan umum. Pewaris Sultan sekarang berumur 27 tahun dan bekerja sebagai pensyarah. Kini, keturunan Sultan Melayu Delhi tiada apa-apa hak keistimewaan. Jadi, kalau singgah ke sini, belilah barangan souvenir yang dijual dalam istana ini sebagai tanda sokongan kita. Next, perut pun dah lapar, kami singgah makan tengah hari di rumah makan Simpan 3. Ni masakan Minang dan Melayu dihidang dalam piring banyak-banyak macam ni. Pilih mana yang kita nak makan je.
Muslim ke bukan? Bukan. Oh bukan. Ni agama apa? Kristian? Batak ya. Oh Batak. Batak Kristen. Kami teruskan perjalanan dan ternampaklah papan bunga dengan ucapan kat tepi jalan macam ni. Papan ucapan takziah untuk kematian. Biasanya untuk orang yang dikenali lah. Dekat Pematang Siantar, kita orang nampak kedai roti ketawa. Mas Rudy kata roti ketawa ni sedap juga. So, kita try. Oh, ni roti ketawa. Nangis jadinya ni. Okey. Oh, ni lah roti ketawa. Kita orang ambil dua jenis perisa. Satu perisa original, satu lagi perisa pandan. Yang pandan ni memang sebiji rasa kuih bingka pandan. Cuma kena cecah air lah sebab dia keras. Hai, masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Sebelum check-in hotel di Parapat, kami lajak sedikit ke depan untuk singgah bergambar di Bukit Senyum. Tiket masuk RM10,000 bersamaan RM2.55. Serius, view kat sini cantik sangat. Rasa nak duduk lama lagi kat sini layan view dia. Cuma kena hati-hati sebab lereng bukit ni agak licin dan curam. Tengok pagar dia lagi seram. Kalau tergolek ni mau masuk Danau Toba terus. So, hati-hati, okey? Oh, mungkinkah ada rindu di balik benci? Cantik. Barulah Malaysia boleh duduk dengan kawan Malaysia. Kat sini. Yes. Malaysia suka pergi, betul Malaysia duduk juga dengan kawan Malaysia. Malaysia. Nak pergi sekolah. Danau Toba. Nak pergi sekolah. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Anak-anak asyik tanya bila nak sampai hotel, bila nak sampai hotel. Ni dia. Jam 6 petang kami sampai di Hotel Atsari di Parapat. Dengan harga yang ditawarkan, kami rasa hotel ni berbaloi sangat. Best. Ya, nak suap. Mama, saya nak tanggal kasut. Boleh? Anak air ke? Pilihan sarapan Hotel Atsari ni tak banyak sangat, tapi rasa dia terbaik.
Lontong tu sedap sangat. Memang lain rasa dia sebab beras Indonesia kan. Lagipun masak dalam daun pisang, sedap, wangi, teringat-ingat sampai hari ni. Total bayaran sarapan untuk 3 orang budak, RM30.71. Untuk supir pula dapat free sarapan tau. Terbaik. Pejamkan matamu untukku, dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah, di mata kita tetap indah selagi kau masih percaya. Pagi bang, masuk mana? Sudah masuk ni bang? Sudah ada tiketnya Pak? Sudah. Ayo sini Pak. Langsung ke kanan Pak ya. Oh ya, biasa ya. Selesai sarapan, kami bergerak ke jeti di Pelabuhan Ajibata untuk naik feri ke Pulau Samosir. Harga tiket tak pasti pula sebab kami ambil pakej supir ni sekali dengan bayaran tiket feri. Adakah semua ini yang ku inginkan, ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap ku masih percaya. I am going to a ferry to go to another hotel. Tu Pulau Samosir. Pulau Samosir. Where's the ferry? There. Yeah. Far there. Sedap pula muzik dia. Hey, I forgot to tell you something, everyone. If you would like this video, give us a thumbs up and like and subscribe. And comment, I like this video. Bunga apa? Banyaknya ikan. Macam sirih. Cantiknya. Rasa macam nak berenang pula. Sama. Jom Papa. Jom. Perjalanan naik feri ni ambil masa sejam. Banyak tempat duduk outdoor dan indoor. Tapi lebih baik duduk outdoor lah sebab dapat udara sejuk dan segar. Subhanallah, cantik sangat view Danau Toba ni. Elok-elok ya. Okay, it's okay. Rapat pun tak apa. Jangan dah. Mai ambil gambar kat sini. I'm not scared. Dia ke gambar. Dia dua. Okay, sekejap Papa ambil gambar pula. Dalam gambar tak sama macam kita tengok kat depan mata. Sebab tu kena travel. Habis duit saya. Ini? Ada nak cakap apa-apa? No. Nak Like- sekolah.
Jadi tak nak pergi sekolah? Tanya Fayat. Suruh Fayat cakap. Kak Angah cakap. Mana? Kenapa? Okay, go. What? Hi kids. Now the ferry is moving now and we're going to Somerset, Hotel Somerset. I love Somerset Island from Malacca. Now, what I'm trying to do is watching the river flow. And did you see this? It's a beautiful view of the that day I just gone here to Indonesia. I'm at Indonesia now. From Malaysia. I'm from Malaysia to Indonesia. I traveled. What? We traveled Malaysia. You're in what? Peter. What? Malaysia people and we traveled to Indonesia. For vacation. For vacation. To go and travel to hotels or something, right? How do you feel? I feel great. I feel happy. I feel excited. I feel excited. I feel awesome. Stop Awesome. talking me. Oh my god, my god. Dan kakak? I feel I have to go to school. Are you okay? Dan Kak Mia? Rainbow. Ha? How do you feel? I feel Excited. and we're so close to the island, but it's kind of far because the ship's going. China doesn't have the river flow. Now, last time when I was at Indonesia, how to travel to Indonesia, I ride a plane. And we just saw a cloud and the plane was inside the cloud, right? Yeah, the plane was inside the cloud, we couldn't see inside. And we had to unbuckle our seatbelts while we're in the air. Yeah. When we were on the ground, Indonesia. Yeah, we traveled there with that's the place where we have to lift the steering wheel, but it's close here because there's a ladder for only the pilot. Yeah, don't do that. It's a total baby. Yang diorang ni tak kisah sangat kat view. Kisahkan jajan je. Jajan dengan air mineral ni memang ada dijual dekat atas ferry. Adakah semua ini yang ku inginkan, ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap kau masih. Tu kot macam ada jeti je situ. Inilah Pulau Samosir. Kita tidur balik pulau belah sana. Dekat sana, belakang pulau ni. Tak nampak dari sini. Okay, ini nama Ambarita. Ambarita. Selama ini selama ini selama ini selama ini selama ini selama ini Di kawasan Danau Toba ni, rata-rata penduduknya ialah orang Batak yang beragama Kristian.
Sebab tu kita boleh nampaklah banyak gereja area sini. Dan yang menarik, kuburan Batak yang unik macam ni. Cantik, kadang-kadang tu mengalahkan rumah kediaman diorang. Aku termenung di bawah mentari di antara Trip kami ke Pulau Samosir ni santai-santai je. Kami singgah ambil angin dan lepak-lepak di pantai Batu Hoda. Sekali lagi, kagum sangat dengan pemandangan alam ciptaan Tuhan. Rasanya susah nak jumpa tempat yang tak cantik dekat area Danau Toba ni. rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Makan. Pedas. Apa pula? Dia cepatlah. Bapa punya original. Ni tak ada di Malaysia ni. Sebut sikit nama menu Kak Mia. Jasuke. Jasuke. Apa tu? Maksud dia? Jagung susu keju. Itu dia. Jasuke. Ini nama dia Sekejap. Jagung bakar. ni. Jabar. Dia Jabar. Jagung bakar. Jom. Kita pergi tengok. Mantap. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. Dari semua kepalsuan Air ni manis. dunia. Sedap. Cumi goreng, ikan nila, ayam cobek. Ni lagi ni. Yang white tu ni ke? Ni bakso. Ni apa? Nila. Nila goreng. Agar selalu Ayam goreng. Cumi-cumi. ku rasakan Miso. Maggi. Oh. Suka lah. jangan biarkan Kecilnya. Kaku ni. jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. Dekat mana ni? Itu. Ni kita kat mana sekarang? Kita Kat mana Kak Mia? dekat Samosir. 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 Pengungur. Apa? Maybe we should get going already. Ini nama dia. Pangururan Waterfront. Dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan, Ha, Apa dia duduk? kepalsuan macam Piramli. Like duduk. dunia. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.
Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Kami tengah ditangkap gambar oleh drone.